Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Isham Harun berkata, sebanyak 514 bakal jemaah Haji Malaysia menangguhkan tawaran pada saat akhir bagi musim ini atas pelbagai faktor yang tidak dapat dielakkan. Ujarnya, antara sebab utama termasuk masalah kesihatan, kematian, kemalangan serta situasi tertentu seperti tempoh edah yang menghalang jemaah daripada meneruskan ibadat itu. Sehubungan itu, beliau berkata Lembaga Tabung Haji TH mengambil langkah proaktif dengan menggantikan kekosongan melalui senarai menunggu dan berjaya memenuhi kota. Kita cuba selagi sistem nusuk masal Kerajaan Arab Saudi ini dibuka, kita akan cuba untuk replace dengan mereka yang masih menunggu untuk menunaikan haji. Biasanya kita membuat tawaran dan mereka perlu untuk membuat pemeriksaan kesihatan secepat mungkin setelah mendapat tawaran. Ada juga yang jemaah haji yang belum memberi jawapan walaupun telah membuat pemeriksaan kesihatan tapi belum memberi jawapan. Itu juga ada juga yang datang merayu untuk mereka mengerjakan haji lah. Jadi kita ada susunan mereka yang diberi perhatian untuk mengerjakan haji. Pada masa sama, Muhammad Isham menasihatkan jemaah agar menjaga dokumen penting termasuk kad nusuk susulan 6 kes kehilangan dilaporkan setakat ini. Tambahnya, para jemaah perlu menjaga kad nusuk tersebut dengan berhati-hati dan sentiasa memakainya di leher. Bagaimanapun ujarnya, jemaah tidak perlu panik jika kad nusuk itu hilang kerana aplikasi nusuk boleh digunakan sebagai alternatif digital. Muhammad Isham berkata, pihaknya akan membantu jemaah mendapatkan kad gantian dengan kerjasama pihak berkuasa Arab Saudi serta melakukan semakan di pusat barang-barang ditinggal dan dijumpai. Para jemaah turut digalakkan untuk membuat turun aplikasi nusuk sebelum berlepas ke Tanah Suci bagi memudahkan urusan sekiranya berlaku kecemasan.